Selamat datang juga kepada khususnya orang Melayu dan juga seluruh rakyat yang matang yang berpegang kepada fakta sejarah. Sila tap-tapkan skrin sekarang. Kita kasih lagi tembus 20 juta likes. Sila sharekan live ini kepada seluruh walang-walang PAS, penunggang-penunggang isu perkauman dan jentera-jentera fitnah. Baik. Saya nak sampaikan tentang satu lagi dokumen sejarah yang paling berhantu dalam politik negara kita. Baik. Sekejap kita nak cincang, kita nak lumatkan seluruh pembohongan PAS. Baik. Sekejap saya kongsikan. Okey. Kalau kita tengok berita yang bertarikh 15 September 1985. Ramai di antara kita yang memang dah baca. Yang mana tajuk utama dalam muka surat depan ini, PAS akan hapuskan hak istimewa Melayu jika berkuasa. Saya percaya tak ada orang yang rungkaikan tentang kenyataan akhbar ini. Tapi tak apa saja. Saya kongsikan sedikit tentang berita ini, laporan berita ini. Ni Tuan Presiden dan juga pimpinan lebay-lebay PAS. Kepada walau-walaun yang duk ratib atas pentas kata Melayu ini terancam. Hak Melayu nak kena hapus. Ni muka korang ni nak letak kat mana ni? Wahai penunggang-penunggang maruah bangsa. Ini saya sampaikan lagi. Saya kongsikan. Apa yang Tuan Presiden ini, dia cakap, dulu dia bukan Tuan Presiden. Hadi Awang ni cakap dalam dialog bersama 300 orang masyarakat Cina di Dewan Perhimpunan Cina Terengganu. Bila? Pada 13 September 1985. Hadi Awang ni, Tuan Presiden secara sedar dan rasmi berikrar. Seadanya PAS diberi peluang memerintah. Segala keutamaan dan keistimewaan yang diberikan kepada golongan Bumiputra akan dihapuskan. Hari ini, bila korang ni nak cari undi Melayu, korang tuduh orang lain nak hapuskan hak Melayu. Tapi sejarah dah kunci. Orang yang pertama sekali berikrar nak hapuskan hak istimewa Melayu dalam sejarah Malaysia adalah siapa? Adalah Hadi Awang dan PAS. Saya yakin saja sebelum ini tak ada orang nak cerita tentang benda ni. Saya simpanlah. Tapi bila korang ni hantar askar duk serang aku, saya keluarkan balik. Kebetulan masih ada dalam PC saya. Sejarah tak pernah menipu saja. Hadi Awang ni kantoi. Sejarah tak pernah menipu. Kita lihat isu tanah simpanan Melayu dan juga DEB. Baik saja. Sila rapatkan ke skrin live ini. Sebab kita nak kupas juga detail ucapan Hadi Awang dan juga penasihat undang-undang PAS. Siapa dia? Wan Mutalib Embong. Dalam keratan akhbar ini. Tengok apa yang akhbar utusan Malaysia ni catat secara terperinci. Hadi Awang berjanji untuk menghapuskan apa? Hak keistimewaan orang Melayu. Kemudian, dasar ekonomi baru DEB. Apa lagi? Tanah simpanan Melayu. Dan tengok pula kenyataan penasihat undang-undang PAS. Siapa dia? Saya tahulah masih ada lagi ke tidak. Wan Mutalib Embong. Yang disiarkan dalam akhbar yang sama. Sesara boleh carilah. Wan Mutalib kata, mewujudkan tanah simpanan Melayu adalah suatu yang memalukan. Kerana apa perlukah lagi tanah tersebut? Ia memperlihatkan bagaimana orang Melayu ini seolah-olah diletakkan untuk tinggal di dalam zoo. Sesara, ini saya baca ni. Kenyataan dalam surat khabar ni. Mana dia walang-walaun ni? Yang kata bukti tadi tak kuat. Dengar tak? Atau baca tak pimpinan kesayangan korang ni? Kenyataan yang dibuat pada tahun 1985. Yang mereka kata kewujudan tanah simpanan Melayu itu memalukan. Mereka kata tanah simpanan Melayu menyebabkan orang-orang Melayu macam diletakkan dalam zoo. Demi nak memikat undi bukan Melayu.
Waktu itu, PAS ni sanggup hina institusi tanah simpanan Melayu yang dipertahankan oleh siapa? Oleh Raja-Raja Melayu. PAS sanggup berikrar nak kuburkan dasar ekonomi baru di EB yang bantu membina kelas menengah orang-orang Melayu. Hari ini mereka pula acah-acah melompat di atas pentas. Mereka kata mereka ni pejuang hak Melayu. Inilah yang dinamakan hipokrasi bangsat tingkat yang tertinggi. Bila depan masyarakat Cina pada tahun 1985, mereka nak tawarkan nak hapuskan hak Melayu. Bila depan Melayu pada tahun ini, sekarang ini mereka tuduh orang lain pula. Jadi macam mana ni? Apa cerita ni? Baik saja. Sila tap-tapkan skrin lagi, kasih tembus 25 juta likes. Saya punya live dah kena report dah saja. Dia akan jatuh sekejap lagi. Tolong share dan juga tap-tapkan skrin. Alamak, sekejap. Saya nak uruskan. Saya punya live dah kena report. Tolong sharekan, tolong tap-tapkan skrin. Saya tolong sekejap Aduh. F1, yes. Tolong type F1. Saya punya live kena report. Aduh. Saya punya live kena report Against community standard, hate speech. Tu yang boring ni. Sekejap lagi akaun saya kena shadow ban. Buat konten, view tak naik. Aduh. Apalah, lantak lah. Allah itu ada. Lantak lah. Saya kalau tak ada kat sini, saya akan ada kat satu lagi. Aduh. Potong Steam tu lah. Kerja nak fitnah. Siapa yang nak fitnah? Saya tanya. Siapa yang nak fitnah? Inilah dia pola penipuan politik PAS selama 40 tahun. Kita tengok corak permainan PAS daripada tahun 1985 sampai sekarang. Tahun 1985, era pasca Amanat Hadi. PAS ni nak sokongkan Dewan Perhimpunan Cina. Dan juga pengundi-pengundi bukan Melayu. Hadi Awang ni pergi ke Dewan Perhimpunan Cina di Terengganu saja. Dan dia terus tawarkan apa? Kami akan hapuskan DEB. Kami akan hapuskan hak Melayu. Kami akan hapuskan tanah simpanan Melayu demi kesamarataan. Tahun 1999 hingga 2013 era Pakatan Rakyat. PAS berada bersama-sama DAP dalam barisan alternatif dan juga Pakatan Rakyat. PAS bentangkan buku jingga dan juga janji pelbagai perkara berkenaan tentang dasar berasaskan kebajikan tanpa kira kaum. Tahun 2020 hingga 2026 sekarang ni, era Perikatan Nasional, era Perbana, era ketika PAS jadi pembangkang. PAS perlukan sentimen perkauman ketat. Mereka patah balik meratip awas Melayu terancam. Awas hak Melayu nak dihakis oleh DAP. Nampak tak? Busuknya permainan politik PAS ini. Wahai orang-orang Melayu dan juga pengundi-pengundi muda. Adakah kau nak percaya pada parti yang talam dua muka sebegini? Bila PAS perlukan undi Cina pada tahun 1985, mereka sanggup melelong hak istimewa Melayu. Melelong tanah simpanan Melayu. Bila PAS perlukan undi Melayu sekarang ini, mereka pukul canang. Konon-kononnya mereka saja pelindung orang Melayu. Inilah dia PAS saja. Tetapi bukti ni, bukti hitam putih akhbar utusan Malaysia pada 15 September 1985 adalah saksi abadi bahawa PAS pernah berikrar untuk menghapuskan hak orang-orang Melayu. Walaupun tak boleh nak spin lagi isu ni. Ni keratan akhbar ada, tarikhnya pun ada, lokasinya pun ada, dialog dalam Dewan Perhimpunan Cina di Terengganu pun ada. Hujah mereka mati katak saja. Dan kita cincanglah sikap hipokrit Hadi Awang ini. Setuju atau tidak? Sekejap saya take file sekejap. Pada sahabat rakyat Malaysia yang bijak, orang Melayu yang berfakta dan seluruh warga negara yang ada dalam live ini baru sikit saja. Itu sebab saya cakap kalau aku tekan lagi panas.
Tetapi cukuplah untuk nak merenyuk, nak mencincang, nak melumatkan seluruh propaganda palsu PAS. Ikrar Hadi Awang 1985 dan penipuan konon-kononnya PAS adalah pelindung hak Melayu. Temberang je. Kali ini keratan akhbar rasmi utusan Malaysia ini. Mungkin saya sebelum ini pernah baca. Pada 15 September 1985 telah membuktikan bahawa Abdul Hadi Awang dan juga PAS secara rasmi berikrar di hadapan 300 masyarakat Cina bahawa PAS akan menghapuskan hak istimewa orang Melayu jika memerintah. Dan PAS ini secara khusus berjanji nak menghapuskan tanah simpanan Melayu dan juga dasar ekonomi baru di EB. Bahkan pimpinan PAS juga menyifatkan tanah simpanan Melayu sebagai memalukan. Retorik Melayu terancam yang dilaung-laungkan PAS hari ini adalah 100% hipokrasi dan juga penipuan semata-mata untuk menutupi rekod lampau mereka yang pernah sanggup melelong hak bangsa Melayu demi kuasa. Maka jangan biarkan maruah, emosi dan undi sesera dimanipulasi oleh parti yang tiada konsistensi dari segi prinsip dan sanggup bertukar topeng mengikut selera dalam pilihan raya. Sebab itulah kita hantar mesej yang paling kejam dan yang paling tegas kepada Hadi Awang, kepada lebay-lebay pimpinan PAS, kepada walau-walaun taksub dan juga seluruh jentera-jentera fitnah mereka. Kita londehkan ikrar Hadi Awang 1985. Kita rejam retorik bercabang Melayu terancam. Kita kuburkan politik hipokrit PAS secara total. Sila tekan button share lagi. Kita kasih viral. Kita kasih semua orang lihat fakta ini. Kita kasih juga Hadi Awang. Kita kasih juga lebay-lebay pimpinan PAS dan juga seluruh walaun ini jadi merah telinga. Tak boleh nak dengar. Itu sebab saya nampak dia orang dah belah dah. Kan? Kita nak berikrar saja. Kita nak merejam mereka. Sebab apa saja? Sebab penipuan mereka ini dan juga ikrar nak menghapuskan hak Melayu ini, kita telah londehkan. Sejarah tak pernah menipu saja. Sejarah tak pernah menipu. Baik, saya take fast sekejap. Walaupun dah terbakar, itulah dia. Dia pergi report, lepas tu dia belah. Lepas tu dia akan bagi tahu dekat grup dia, okey, pergi report room tu. Saya tengah tunggu juga. Macam biasalah. Selamat datang saya ucapkan pada saudara yang baru sampai. Selamat datang juga pada sahabat-sahabat saya yang cerdik, yang beradab dan juga bijak dalam menilai fakta. Sila tap-tapkan skrin lagi, kita kasih tembus 20 juta likes. Sila sharekan live ini kepada seluruh walau-walaun PAS, penunggang-penunggang isu perkauman dan juga jentera-jentera penabur fitnah. Satu lagi pembohongan dan satu lagi hipokrasi terbesar pimpinan PAS. Kita telah bogilkan 100% sampai tersandar walau-walau ini cabut lari lintang pukang. Kalau saya tengok tadi kan data rasmi rekod Arkib Akhbar Mingguan Malaysia yang bertarikh 15 September 1985 yang tajuknya gempak PAS akan hapuskan hak istimewa orang Melayu sekiranya memerintah oleh Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang. Tadi kan yang saya kongsikan. Maka tercedoklah walaun 360 darjah seluruh pencacai walau-walau PAS kali ini. Tuan Presiden dan juga lebay-lebay pimpinan PAS. Muka korang ni nak letak kat mana? Wahai penunggang-penunggang isu perkauman ini. Dulu dalam dialog bersama masyarakat Cina di Dewan Perhimpunan Cina di Terengganu pada 13 September 1985. Hadi Awang dengan megahnya berjanji sekiranya PAS diberikan kuasa memerintah, hak istimewa orang Melayu termasuk dasar tanah reserve Melayu, DEB dan lain dasar akan dihapuskan. Hadi Awang siap cakap dalam dialog itu yang jaminan ini bukan berbentuk politik semata-mata tapi mengikut lunas agama. Hari ni bila korang nak beli undi orang Melayu tempatan, khususnya di Negeri Sembilan, korang pula tukar skrip, awas Melayu terancam.
Hak Melayu nak dihapuskan oleh kerajaan, oleh DAP. Waktu korang janji nak hapuskan tanah rizab Melayu dan juga DEB, di mana? Di Dewan Perhimpunan Cina di Terengganu dulu. Korang tak fikir pun pasal hak Melayu. Waktu itu korang tak takut pun tanah ini terlepas oleh orang lain. Jadi bila nak acah-acah memikat undi bukan Melayu, korang sanggup tawar nak hapuskan hak Melayu. Bila nak tunggang perkauman Melayu, korang ratib Melayu terancam. Inilah dia perangai sebenar lebay-lebay ini, saudara. Terutamanya Hadi Awang. Yang mana dia kantoi ikrar pada tahun 1985. Baik, saudara. Kita tengok juga penafian acah-acah harakah ni. Baik, sila rapatkan ke skrin live ini. Sebab kita juga nak lihat juga penafian murahan portal rasmi PAS, iaitu harakah dalam tahun 2018. Oi, 20 tahun lebih. Pada tahun 2018, bila rekod ikrar Hadi Awang ni meletup dan tular semula dalam media sosial, portal rasmi harakah cuba buat penafian ataupun damage control. Mereka kata apa? Oh, media akhbar utusan Mingguan Malaysia dulu tersalah lapor. 2018 saja. Cerita ni, akhbar ini, laporan ini diterbitkan pada 1995. Sorry, 1985. Tak nampak. Tapi tak apalah. Kita kaji juga dari sudut undang-undang dan juga fakta kewartawanan. Kepada walaun, mari sini. Aku nak bagi tusin percuma je. Free je. Kau ingat industri akhbar dan juga kewartawan ini macam posting Facebook korang. Kalau betul akhbar Mingguan Malaysia dan juga akhbar utusan Malaysia ini tersalah lapor ucapan gempak Presiden PAS pada tahun 1985. Ni, saya kongsikan lagi sekali. Kenapa utusan Malaysia tidak pernah memohon maaf dalam surat khabar mereka? Dan kenapa PAS pula tak saman utusan Malaysia di mahkamah? Sebab tuduh Hadi Awang nak hapuskan hak Melayu. Kenapa? 1985 saja. Dia buat penafian 2018. Sebabnya laporan utusan Malaysia itu adalah 100% benar dan adalah rakaman wacana lantang Hadi Awang sendiri. Mantan Ketua Menteri Pulau Pinang, siapa dia? Dr. Hilmi Yahya sendiri mengesahkan kewujudan laporan tersebut. Harakah cuba spin dalam tahun 2018. Sebab mereka dah cemas. Dan mereka malu. Sebab topeng penugang bangsa mereka dah terlucut. Jadi bila dah kantoi, mereka kata salah lapor. Tapi rekod serah tak pernah menipu saja. Sila share ke live ini saja. Saya nak ajak saudara ni nak lihat pattern dia. Bila tersalah lapor, dia akan nafi. Kan? Inilah pattern pola yang mereka buat daripada dulu lagi. Sila tap-tapkan skrin lagi, kita kasih tembus 25 juta likes dengan pantas. Dan kita kupas juga bukti sokongan yang menunjukkan hapus hak Melayu ini adalah dasar sebenar PAS. Kita tengok pendedahan satu lagi keratan akhbar yang saya tak boleh kongsikan di sini. Ada sayangnya. Tapi tak apa, saya cuba cari. Iaitu daripada siapa? Daripada pimpinan utama PAS. Siapa dia? Ketua PAS Terengganu yang merangkap penasihat undang-undang PAS. Siapa namanya? Wan Muttalib Embong. Oh, tak boleh lah. Yang mana dia turut mengeluarkan kenyataan senada. Tengok apa Wan Muttalib Embong kata dalam akhbar. PAS menuntut rakyat Cina supaya berterima kasih kepada PAS atas usaha parti itu nak menghapuskan hak-hak keistimewaan bangsa Melayu. Sekejap saya tengok kalau saya boleh sharekan. Tak apalah. Ni, Pesuruhjaya PAS Terengganu ni, dia kata nak hapuskan hak Melayu.
kemudian DEB, kemudian Tanah Reserve Melayu dalam Dewan Perhimpunan Cina. Wan Muttalib Embong kata, dia suruh orang Cina ni berterima kasih kepada PAS sebab nak hapuskan hak Melayu. Dan adakah ini masih dinamakan tersalah lapor oleh media? Dua orang pimpinan tertinggi PAS di Terengganu cakap benda yang sama saja, dalam majlis yang sama dan pada tahun dan waktu yang sama. Live saya kena report lagi. Saya nampak macam slow sikit. Ini membuktikan bahawa pada tahun 1985, dasar rasmi PAS adalah nak menghapuskan hak istimewa orang Melayu. Mereka sanggup melelong maruah bangsa. Mereka sanggup gadaikan DEB. Mereka sanggup tawar nak hapuskan Tanah Reserve Melayu semata-mata nak meraih sokongan politik daripada kalangan bukan Melayu. Tapi hari ini, mereka pula yang acah-acah jadi pelindung hak orang Melayu. Dan mereka tuduh parti lain ni anti Melayu. Inilah yang dinamakan sebagai bapa segala hipokrit dalam sejarah politik Malaysia. Setuju ataupun tidak, kita reject lah hipokrasi PAS ini saja. Pada rakyat Malaysia, sahabat-sahabat sekalian yang bijak, para pengundi yang matang dan seluruh warga negara Malaysia yang ada dalam live ini, cukuplah. Baru saja 2-3 slide saya kongsikan ini. Kita dah berjaya merenyuk, dah berjaya mencincang serta melumatkan seluruh sikap hipokrasi Tuan Presiden yang berikrar bahawa PAS nak hapuskan hak Melayu pada tahun 1985 dan juga penafian palsu harakah pada tahun 2018 serta kenyataan Wan Muttalib Embong, bekas Pesuruhjaya PAS Terengganu. Ini bukti-bukti rasmi sejarah yang saya dapat daripada Mingguan Malaysia dan juga beberapa kenyataan pimpinan PAS yang telah menjawab persoalan utama penulisan berita ini bahawa Hadi Awang dan juga PAS pernah secara rasmi berikrar mahu menghapuskan hak istimewa orang Melayu, mahu menghapuskan DEB dan juga dasar Tanah Reserve Melayu demi nak memikat pengundi bukan Melayu pada tahun 1985. Kemudian penafian harakah pada 2018 adalah penafian temberang sebagai damage control kerana utusan Malaysia tidak pernah memohon maaf dan buktinya disokong oleh kenyataan Ketua PAS Kuala Terengganu iaitu Wan Muttalib Embong. Seterusnya, PAS adalah parti yang tidak mempunyai dasar kebangsaan yang konsisten. Bila PAS perlukan undi bukan Melayu, mereka akan tawar nak hapuskan hak Melayu. Bila mereka perlukan undi Melayu, mereka akan menunggang isu Melayu terancam. Orang Melayu dan juga rakyat Malaysia yang saya sayangi, kita janganlah lagi ditipu oleh parti yang sering bertukar-tukar topeng dan juga prinsip dalam dua muka. Bagi nak mengikut musim-musim pilihan raya. Sebab itu saja kita hantar mesej yang paling kejam dan yang tegas kepada siapa? Kepada Hadi Awang. Kepada lebay-lebay pimpinan PAS, kepada walaun-walaun taksub dan juga seluruh jentera dakyah fitnah mereka ini. Kita londehkan ikrar Hadi Awang pada tahun 1985. Kita rejam politik bercabang Melayu terancam ini dan kita kuburkan politik penunggang emosi PAS ini secara total. Setuju ataupun tidak? Kalau saya setuju, sila tekan button share. Kita kasih viral satu negara, satu Malaysia. Biar mereka ni, saudara kita, sahabat-sahabat kita di luar tahu bahawa pimpinan PAS dan seluruh walaun ini sering bertukar-tukar prinsip demi nak meraih laba dalam politik. Kita juga lihat rekod dan penipuan nak melelong hak Melayu ini dan kita londehkan saja. Dan kita reject lah hipokrasi PAS. Setuju ataupun tidak? Saya nak take 5 sekejap. Nak lagi ke? Kan lagi panas sekarang, lagi kena report live saya ni. Baik, saya sila tap-tapkan skrin sekarang.
Selamat datang saya ucapkan kepada saudara yang baru sampai. Sila tap-tapkan skrin sekarang. Kita kasih tembus 20 juta like. Sila share ke live ini kepada seluruh walaupun PAS dan juga penunggang-penunggang agama. Dan kita lihat juga satu fenomena yang paling pelik dan juga kelakar dalam sejarah politik dunia. Sindrom Hadi Awang ni tak pernah salah. Kalau kita tengok corak pemikiran Walaun, kalau kita tanya pasal sejarah pusing U-turn Tuan Presiden ini, waktu Tuan Presiden bawa PAS masuk dalam barisan alternatif dan juga Pakatan Rakyat bersama-sama dengan DAP, Hadi sentiasa betul. Mereka ni kata inilah tahaluf siasi yang paling suci. Waktu Hadi tinggalkan DAP, Hadi juga betul. Waktu mereka kata DAP ni Calvinis, kita kena keluar. Waktu Hadi kawan dengan keadilan Datuk Seri Anwar Ibrahim, Hadi juga betul. Waktu Hadi maki dan tinggalkan PKR keadilan, Hadi betul. Waktu Hadi peluk UMNO dalam Muafakat Nasional, Hadi betul. Siap bertangis-tangisan dalam Dewan Merdeka. Waktu Hadi tikam UMNO dari belakang demi nak menubuhkan Perikatan Nasional bersama-sama bersatu, Hadi betul juga. Kan? Ini kenyataannya saja. Dan sekarang ni bercium mulut dengan UMNO. Pembentuk pembana pun juga dia betul. Hadi saya betul saja. Yang salah korang lah yang salah. Pada Walaun. Dalam dunia ini, semua orang yang ditinggalkan oleh Hadi Awang ni semuanya salah. Semuanya jahat, semuanya pengkhianat. DAP salah, keadilan salah, UMNO salah, Barisan Nasional salah, Pakatan Rakyat salah. Yang betul, yang suci, yang maksum hanyalah seorang saja, iaitu Hadi Awang. Bila orang tanya soalan fakta ini, korang dengan selamba akan menjawab, itu soalan syaitan. Jangan nak persoal keputusan Tuan Guru. Engkau siapa? Tuan Guru ulama. Otak korang ni letak kat mana ni, wahai penunggang-penunggang, pentaksub-pentaksub? Bila pimpinan korang buat pusingan U-turn 360 darjah berpuluh-puluh kali, korang panggil ijtihad politik. Tapi bila parti-parti lain buat kerjasama demi kestabilan negara atas titah tuanku yang di-Pertuan Agong, korang tuduh menjilat. Saya pun pening saja. Baik. Hadi ni maksum hanya pada rekaan Walaun saja. Setuju atau tidak? Kita lihat juga sejarah bendera DAP. Sila rapatkan ke skrin. Kita juga nak mengingatkan kepada walaun-walaun PAS yang terkena penyakit lupa sejarah, lupa ingatan ataupun amnesia. Hari ini PAS dan jentera mereka ni melalap. Dulu dia sebut tengok UMNO dah jilat DAP waktu awal penubuhan kerajaan perpaduan. UMNO dah jual prinsip, sebab itu duduk sekali dalam kerajaan perpaduan bersama-sama DAP. Sekarang ni lain pula. Kalau sahaja kita lihat ataupun kita buka album sejarah kerajaan dan juga perhimpunan waktu PAS bersama DAP dulu. Ni kepada cai-cai walaun-walaun PAS. Kau ingat rakyat Malaysia ni lupa ke? Waktu PAS berpakat dengan DAP dalam Pakatan Rakyat dulu, siapa yang suruh ahli PAS pergi junjung dan kempen untuk calon DAP dalam pilihan raya kecil seperti di Bukit Gantang dan juga di Teluk Intan? PAS. Siapa yang berarak di tengah-tengah jalan dalam perhimpunan, siap membalut tubuh badannya dengan apa? Dengan bendera DAP. Ahli dan walaun PAS. Siapa pimpinan PAS yang naik atas pentas puji Lim Guan Eng dan bandingkan Lim Guan Eng dengan Khalifah Umar Abdul Aziz? Lebay-lebay PAS. Maka tersandarlah mereka, seluruh jentera penunggang-penunggang PAS kali ini. Waktu korang balut badan dengan bendera DAP dululah, korang tak rasa menjilat ke? Waktu korang puji pimpinan DAP seperti Lim Guan Eng, macam Khalifah Umar Aziz, korang tak rasa gadai agama ke? Waktu itu korang kata ini demi Islam, ini kerjasama murni. Tapi bila UMNO dan keadilan bentuk kerajaan perpaduan atas titah yang dinasihatkan oleh Duli Yang Maha Mulia yang di Pertuan Agong,
demi nak menyelamatkan negara daripada parlimen tergantung hang parlimen. Dulu korang maki mereka ni menjilat DAP, korang maki UMNO. Korang punya jilat dalam PAS dulu siap balut bendera tahu atas bandan. Orang lain buat kerjasama rasmi ni demi apa? Demi negara. Korang meroyan tak boleh terima. Korang meroyan tak tentu arah. Sila sharekan live ini saja, kita kasih walau-walau ini tersandar. Sila tap-tapkan skrin, kita kasih tembus 25 juta likes dengan pantas. Kita lihat juga kisah pembunuhan Muafakat Nasional oleh siapa? Oleh pimpinan PAS. Ingat lagi tak? Detik 14 September 2019 dalam Dewan Merdeka PWTC. Waktu itu PAS dan UMNO memeterai piagam Muafakat Nasional waktu itu. Hadi Awang menangis. Pimpinan UMNO juga menangis. Ratusan ribu ahli PAS dan juga UMNO di luar Dewan bertakbir dan juga menangis. Sebab ingat, penyatuan ummah sudah pun berlaku waktu itu. Tapi apa PAS buat selepas itu? Bila ternampak peluang, dapat kerusi, dapat jawatan dalam kerajaan, bersama-sama bersatu melalui langkah syaitan, langkah syaratan, mereka secara diam-diam dan secara senyap pergi daftarkan pendaftaran gabungan yang bernama Perikatan Nasional. Bila UMNO ajak pertahankan Muafakat Nasional dan mengelak bawa masuk bersatu dalam pendaftaran rasmi, PAS bagi kata dua, ultimatum. Ingat lagi tak? Dan akhirnya, piagam Muafakat Nasional yang dimeterai dengan air mata dan juga digunakan juga nama Allah, dikuburkan, ditikam dari belakang. Oleh siapa? Oleh PAS. Demi mengejar jawatan dalam Perikatan Nasional bersama-sama bersatu. Saya cuma nak ingatkan kembali. Bila ditanya kenapa PAS tinggalkan UMNO dalam Muafakat Nasional dulu, Walaun ni akan jawab dengan muka yang tak bersalah. Apa jawapan Walaun? Tuan Guru Hadi dapat petunjuk UMNO yang jahat, UMNO yang nakal, UMNO yang tak nak ikut syarat PAS. Nampak tak? PAS tinggalkan DAP, DAP yang salah. PAS tinggalkan keadilan, keadilan yang salah. Pastikan UMNO, UMNO salah. Satu dunia salah saja. Hanya Hadi Awang seorang saja yang maksum dan yang tidak pernah silap dalam bumi Malaysia hari ini. Inilah dia bukti ajaran taksub politik yang paling bahaya, di mana prinsip dan juga janji boleh dicari-carikan pada bila-bila masa mengikut selera dan juga tembolok politik pimpinan lebay-lebay PAS. Tetapi hari ini saja, mereka bertaut kembali, mereka buang bersatu, mereka duduk dengan UMNO, mereka tubuhkan pembana. Inilah ceritanya. Pada sahabat rakyat Malaysia yang bijak, kepada para pengundi yang matang dan juga seluruh warga negara Malaysia yang ada dalam live ini, sudah sejam lebih saya bercakap. Yang mana tujuan saya hanyalah untuk nak mencincang dan melumat-lumatkan seluruh sindrom taksub Hadi yang tak pernah salah. Serta rekod balut bendera DAP oleh PAS di badan walaun-walaun ini. Dan juga pengkhianatan PAS terhadap Muafakat Nasional 1.0. Sekarang ni mereka bertaut kembali. Inilah dia fakta sejarah dan juga logik akal yang telah membuktikan bahawa slogan Hadi ini tak pernah salah adalah dogma taksub politik yang direka oleh walaun untuk menutupi siri U-turn dan ketidakkonsistenan pendirian PAS selama puluh-puluh tahun. Dan PAS ni adalah parti yang paling tegar menjilat, yang paling suka berpelukan dengan parti-parti lain yang dia nak. Dengan DAP pernah dalam sejarah ni, sehingga adik-adik mereka ni pernah membalut badan dengan bendera DAP. Namun kini berpura-pura menjadi wira anti-DAP. Kerajaan ini yang dibentuk berasaskan perlembagaan persekutuan dan juga titah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, bukannya politik emosi ataupun ketaksuban individu seperti yang dibuat di dalam PAS. Maka saya jangan biarkan akal dan juga emosi kita dipatuk oleh lidah politik yang sering bertukar-tukar fatwa mengikut musim-musim kuasa. Sebab itulah kita hantar mesej yang paling jelas, mesej yang paling tegas.
kepada Tuan Presiden, kepada lebay-lebay pimpinan PAS, kepada walaun-walaun pentaksub dan juga seluruh jentera dakyah. Kita londehkan dogma hadi yang maksum. Kita rejam hipokrasi bendera DAP PAS. Kita daulatkanlah kestabilan kerajaan pada hari ini secara total. Sila tekan button share sekali lagi saja. Biar yang berada di luar sana, mungkin dah lupa, kita ingatkan kembali. Biar Tuan Presiden, lebay-lebay pimpinan PAS dan juga seluruh walaun ini merah ataupun panas telinganya. Sebab apa? Sebab topeng penipuan dan juga cermin amnesia mereka kita sudah pecahkan secara total saja. Kita rejectlah penunggangan agama PAS, kita rejectlah penunggangan agama dan juga kaum oleh PAS. Baik. Nak lagi ke? Aku macam dah lapar ni. Baik, saya take 5 sekejap. Kita menang Zack berpandukan fakta, bukan macam mereka fitnah. Menang tu, yalah, kita tak tahu lagi. Saya macam inilah. Negeri Sembilan ni menang atau kalah, saya tetap di sini. Seperti janji saya. Saya tetap di sini. Saya tetap sama. Kita tegakkan prinsip. Kita bercakap berlandaskan fakta. Kita tak perlu kita nak caci maki, mencarut maki hamun. Tak perlu. Saya tahu ini adalah yang cakap alah Zat ni pembohong fitnah macam-macam cuma saya nak ada yang katakanlah memang ada yang cakap saya ni penabur fitnah kan, padahal dia yang tabur fitnah. Sekejap saya kongsikan segala fakta ini macam tadi saya sebutkan pasal hadiah awang yang dia nak hapuskan hak orang Melayu ni kan. Kita buat semakan. Dia tak tahulah kalau dia orang ni tak boleh terima, lantaklah. Saya buat semakan. Saya baca tadi komen dalam sini ada sebut fitnah. Saya buat semakan daripada Meta AI. Saya boleh baca sendirilah. Saya tengoklah. Inilah dia. Tangkapan layar jawapan Meta AI yang berasas pada rekod Arkib Utusan Malaysia yang bertarikh 15 September 1985. Saya tengoklah. Ni kepada penunggang-penunggang walaun-walaun sekian. Dengar baik-baik, tengoklah skrin ini. Pada 15 September 1985 dalam satu majlis dialog dengan masyarakat Cina di Terengganu ni. Hadi Awang ni dengan megahnya telah mengeluarkan kenyataan rasmi yang saya kongsikan tadi. Apa dia? PAS akan hapuskan keutamaan dan keistimewaan Bumi Putra, termasuklah tanah simpanan Melayu. Termasuklah juga dasar ekonomi baru di EB jika PAS memerintah Malaysia. Ini tangkap layar. Saya bukan suka-suka nak mereka cerita. Ini yang pertama. Ini yang kedua pula. Kan. Ini ada lagi. Dia yang ini satu lagi. Saya cek semua ni. Ni baca ni. Sebab korang nak simpati undi orang Cina di Terengganu waktu itu kan. Pimpinan korang ni sanggup bagi janji manis nak hapuskan tanah simpanan Melayu dan juga di EB. Saya cek dengan Beta AI. Korang nak lelong hak istimewa Bumi Putra di depan masyarakat Cina semata-mata nak dapat talian hayat politik. Saya tak pernah berbohong. Saya tak suka kalau nak berbuat cerita. Inilah buktinya. Kita tak main lah nak main persepsi-persepsi ni. Tak main lah. Kalau kita bercakap ni pastikan ada hujah yang berdasarkan fakta. Itu sebab saya cek. Sebelum saya nak bercakap, saya tahulah. Tadi waktu saya bercakap tadi pun ada yang komen, dia ni tak habis-habis buat fitnah. Tapi sebab saya tengah bercakap, bila saya respon nanti hilang berterabur apa yang saya nak sampaikan. Ini kali ni saya nak respon. Dan saya berikan, saya lampirkan. Inilah dia. Inilah dia buktinya. Kan? Mana walang-walang tadi? Lari dah.
Ni perkara 153 dan hak Melayu ni. Yang disebutkan ni. Mana dia tukang-tukang spin PAS? Mana satu prinsip PAS yang sebenar? Adakah prinsip PAS tahun 1985 yang nak hapuskan tanah simpanan Melayu? Atau prinsip PAS hari ni yang nak acah-acah jadi wira Melayu? Mana satu ni saya pun tak faham. Pendirian PAS ini bukannya berasaskan prinsip Islam ataupun hukum agama saja. Yang mana saya sebutkan tadi, pendirian PAS ni yang sering bertukar-tukar mengikut siapa yang mereka nak tipu untuk nak dapatkan undi. Saya tak main fitnah-fitnah ni. Masa PAS nak undi bukan Melayu ni, era 1985, mereka kata hak Melayu tak Islamik, kena hapuskan DEB. Bila mereka ditendang, kemudian mereka nak kumpulkan balik undi Melayu, mereka pusing 180 darjah. Siapa yang tak pertahankan perlembagaan 153 dikira pengkhianat. Inilah bukti bahawa PAS ni adalah parti politik sesumpah yang paling terdiri dalam Malaysia ni. Sila sharekan live ini saja. Baik saja, sila tap-tapkan skrin lagi, kita kasih lagi tembus 25 juta likes. Dengan pantas, kita juga nak lihat gelagat double standard dan juga sikap hipokrasi pemikiran walaupun PAS dalam isu ini. Mereka akan nafikan, saya tahu, mereka kata saya ni fitnah. Bila kita tengok perangai walaun, bila mereka ni kantoi dengan keratan ataupun bukti yang saya kongsikan tadi, Utusan Malaysia 15 September 1985. Bila kita tunjukkan bukti hadiah awang nak hapuskan DEB dan tanah simpanan Melayu, walaun macam biasalah dalam ruangan komen dan akan jawab, waktu itu Ustaz Hadi guna prinsip Islam yang tidak membezakan kaum dalam negara Islam. Pendirian parti boleh berubah mengikut zaman. Macam-macam lagi lah. Nampak tak spin mereka ni? Tapi saja, cuba bayangkan, kalau parti itu PH ataupun DAP lah, yang bercakap pasal kesaksamaan ekonomi tanpa mengira kaum. Bayangkan saja, bayangkan. Kalaulah DAP ni yang keluarkan kenyataan macam ni, kita ubah dia jadi DAP. PAS tu, kita tu ubah jadi DAP. Saya yakin saja, walaupun ini akan melompat dan melalak 24 jam. Tengok, DAP nak hapuskan hak Melayu. Kerajaan khianat Bumi Putra orang Melayu. Setuju ataupun tidak? Kepala otak dia orang ni dipasang ikut Swiss party. Bila DAP atau PH cakap pasal bantu semua kaum secara adil, mereka akan cop PH ni, DAP ni sebagai anti Melayu. Tapi bila hadiah awang ni secara rasmi sebut dalam utusan pada tahun 1985 nak hapuskan tanah simpanan Melayu dan juga DEB, mereka kata itu kebijaksanaan dalam prinsip Islam. Percayalah saja. Ni, penunggang-penunggang pentaksub, korang ni punya double standard ini sampai lembu kat padang pun boleh ketawa. Prinsip walaun ini hanyalah apa saja hadiah awang buat ataupun pusing, semuanya betul. Setuju ataupun tidak saja? Walaun ini macam tu. Walaun ini double standard, tak ada otak bebal. Pada sahabat-sahabat rakyat Malaysia yang bijak, pada para pengundi yang matang dan seluruh warga negara Malaysia yang ada dalam live ini. Saya tekan live ini saudara, bukannya saya nak tunjuk pandai, tidak. Saya hanya berkongsi berdasarkan daripada fakta. Bagi nak melumatkan seluruh propaganda palsu PAS. Kalau kita lihat rekod arkib utusan pada 15 September 1985 dan hipokrasi perjuangan Melayu PAS, fakta sejarah telah mematikan hujah bahawa PAS dan juga hadiah awang ni seperti dalam laporan Utusan Malaysia pada 15 September 1985 secara rasmi pernah berikrar mahu menghapuskan hak keistimewaan Bumi Putra, tanah simpanan Melayu dan juga DEB. Dan apa yang saya sebutkan ini bukannya syok sendiri. Saya juga turut double check dengan Meta. Seterusnya PAS terbukti tidak mempunyai prinsip dasar yang jujur yang sanggup menggadaikan kepentingan Bumi Putra demi undi dan menggunakan emosi perkauman dalam zaman yang lain. Slogan PAS sebagai pembela Melayu adalah 100% retorik bohong yang dicipta
bagi nak menutup rekod lampau kegagalan pentadbiran mereka pada hari ini. Rakyat Melayu, rakan-rakan, sahabat-sahabat dan seluruh bumi putera di Malaysia tidak boleh lagi ditipu oleh parti politik sesumpah yang sering menukar-nukar pendirian serta dasar-dasar mengikut selera undi dalam pilihan raya. Kita hantarlah mesej yang paling jelas, yang paling kejam dan juga tegas kepada hadiahwang, pimpinan Laba-Laba PAS, pada wala-walaun pentaksub, kepada jentera dakyah propaganda mereka. Kita londehkan rekod utusan 1985. Kita rejam juga hipokrasi sesumpah PAS. Dan kita kuburkan politik penunggangan emosi agama ini secara total. Dan saya sertakan juga, tadi ada yang komen kata saya ni fitnah. Saya cek dengan Meta. Inilah jawapannya saudara. Ada dua yang saya kongsikan di sini. Ini satu lagi. Inilah yang Meta jawab. Saya nilaikan. Kan? Awak sokonglah DAP seorang. Apa benda ni? Aku tak suruh sokong DAP ni. Siapa suruh sokong DAP? Tak ada siapa sebut pasal DAP. Bebal ke apa ni? Kan? Tak boleh terima. Bila kita bagi fakta, alamak, lain macam lah brother ni. Dia tak boleh terima lah sebab otak dia dah short skirt.